Dia macam sempit kan. Betul? Aku dah mau video lagi. Yalah. Mana buku tu bang? Anti kuatlah sikit. Anti kuatlah sikit. Kita orang berada di pickle dekat mines. Court pickleball ni macam agak tak terjaga lah kat sini. Tak tahu siapa badan pengurusan dia. So kita orang bawa anak-anak buah untuk bermain pickle kat sini. Penat kejar bola. Mengejar bola. Pick the ball. Bukan pickle lah, dia pick the ball. Permainan pick the ball. Ini Adalia, Mikaela dengan Mikael. So Adalia mak bapak dia tengah mencari pickle bat dekat pickle pedal dekat mine. Dia orang tak ada. So ada 3 pedal je. Share-share lah kita main. Kat atas ni angin kuat gila. So dekat belah sana adalah Sungai Besi, tu Tasik Mines. Kuat gila angin kat sini dan nak hujan lebat. So dekat sini court, sewa court murah. Tak salah aku 2 jam RM60 ke RM30 lah. Cuma dia tak terjaga sangat kat sini. Macam ada tai burung lah kat court dan kotor. Ini Mikaela. Ha? Cakap lah. Aku tak nak. Cakap online lah. Cakap lah something. Jom kita tengok diorang main. Tu dia, anti main ni. Sikit lagi. Pukul lagi, pukul lagi. Okey, ngam. Aduh, dia anti. Kita punya weh. Main tak seberapa tapi air dia. Tak apa lagi tu. Nanti kejar. Aduh abang ni. So macam mana? Pro. Okey. Woo. Oh. Betul. Besar. Macam bola pickleball. Korang nak juga main Mikael. Tepi.
dah pelik oh. We are the big boy, we are the big boy, boy. Big boy. Apa? Komuniti mata lebam. Mata lebam. Kena bola tadi. Orang rumah pukul kena mata dia. Itu ada haka dengan isteri. Udah haka dengan isteri. Safety first. Safety first. Lepas ni. Okay. Bye. See you next video. With pickleball again. Ciao.